spot moreh dan sok nasi lemak setahun sekali. Kali ni dia pemai dengan macam-macam menu lain lagi yang menarik. Semua ni start daripada pukul 9 malam sampai 5 pagi. Kalau hampa mai warung Pak Din $1 ni, hampa kena parking kereta dekat depan. Lepas tu hampa boleh naik coleh ni sampai ke depan kedai. Tengok tu, malam pertama pun dah meriah. Yang paling ditunggu-tunggu mestilah nasi lemak setahun sekali ni. Untuk nasi lemak ni dia ada macam-macam pilihan lauk. Nasi lemak ni dia jadi sedap kalau sambal dia sedap kan. Dekat sini sambal dia semua sedap-sedap. Yang special lagi, hampa siap boleh makan nasi lemak dengan lamb shank. Untuk nasi lemak dia ni sambal dia pedas-pedas manis. So budak ke orang tua semua boleh makan. Dekat sini juga ada vendor buah potong campur. Yang ni cicah dengan kuah rojak dia, apa nak kata kan. Yang penting buah-buahan dia semua fresh-fresh. Kalau hampa nak makan bakar-bakar, hampa boleh mai dekat vendor ni. Hampa tengok tu, ni daging bakar dia sedap weh. Daging pun lembut elok. Kalau nak santai-santai makan pisang goreng cheese pun ada. Pisang goreng ni makan pandai-pandai memang best lah kan. Mai warung Pak Din ni tak lengkap lah kalau tak makan celup-celup tepung depa kan. Ni hampa boleh tengok lah senarai harga untuk celup tepung dia. Celup tepung warung Pak Din ni kira the best lah dekat Alosnak. Cicah pula dengan sos dia ni, sedap weh. Paling kami suka dia punya cendawan goreng ni. Untuk ayak pula hampa cuma bayar RM2 saja untuk satu cup. Lepas tu hampa boleh refill free tau. Lagi meriah untuk tahun ni daripada air kacang. Bukan tu saja, hampa nak makan jus temikai pun ada. So tunggu apa lagi, hampa jangan lupa singgah.